Hari ini adalah masanya untuk saya tukar bateri di dalam kenderaan persediaan saya. Dan hari ini saya dapat bateri sodium ion daripada Axon Power. Kalau korang tahu, sodium ion itu adalah garam. Dah tiba masanya korang upgrade dari pakai bateri lead acid. Bateri sodium ion ni ada kemampuan yang lebih baik dan tahan lagi lama dari bateri biasa anda. Siap ada datang dengan waranti selama 3 tahun. Bateri biasa datang setahun je. Macam mana boleh tahan lama? Bateri sodium ion ada kitaran hidup yang lebih tinggi dari lead acid dalam 3 kali ganda lagi. Selain itu, anda boleh sidai kereta anda dalam jangka masa yang lama disebabkan bateri ini mempunyai kadar discharge yang lebih rendah. Kalau kosong, boleh dicas semula dalam masa bawah sejam. Kalau bateri biasa tu tak disarankan untuk dibias hingga kosong kerana boleh rosakkan bateri. Untuk geng perang, bateri sodium ion lebih ringan. Berapa? Sehingga 10 kg kurang dari bateri lead acid. Sejujurnya, apa yang betul-betul mengagumkan adalah keupayaan depth of discharge di mana bateri ini boleh dikeringkan sehingga tinggal 20% dan kemungkinan besar tidak akan ada sebarang kerosakan. Menurut Axon Power, kadar self discharge dalam masa 30 hari pada suhu 35 darjah Celsius adalah 4.5% dan bateri lead acid pula 10%. Baiklah, saya pun dah pasang bateri yang baru dekat dalam kereta saya ni. Jadi apa yang saya nak cuba selepas ni adalah biarkan kereta ni tidak bergerak selama seminggu. Maklumlah, raya pun dah nak dekat. So, kita tengoklah part tu kereta ni boleh hidup tak lepas seminggu tak digerakkan.